Alah, relax lah Kak Maya. Saya tengah recharge tenaga saya ni. Abang, tengok ni. Tinggi lemak tepung. Abang nak jantung abang tersumbat macam sinking rumah kita ke? Alah, jantung abang ni dah boleh tahan burger tahap gaban lah. Dah immune lah. Ada followers lah. Maya, Lisa, tu abang korang ke atau tu gua punya atas snack? Nah Adam, berhenti minum air gas tu. Awak tahu tak air kosong ni ubat yang paling murah untuk sihat. Terima kasih. Membakar semangat, merubah waktu. Rentak jiwa, kita bangkit semula. Langkah berani, buang segala duka. Awak tahu tak? Satu botol ni ada 10 sudu teh gula. Itu dah lebih harian awak. Awak tengah jemput penyakit kencing manis datang awal, Adam. Betul tu. Cuba awak tengok sekeliling Tasik ni. Hijau, segar, tarik nafas ikut hidung, lepas ikut mulut. Oksigen tu makanan untuk otak. Barulah tak cepat ngantuk dalam kelas. Jangan paksa diri, Adam. Bermula dengan 10 minit jalan kaki je. Kesihatan bukan setakat nak badan cantik, tapi nak bagi jiwa kita tenang. Stress-free lifestyle bermula dengan langkah pertama awak hari ini. Hidup sihat, rentak jiwa, terus Betul cakap korang. Saya rasa dah penat dah bila naik tangga rumah. Macam lari maraton. Tak ada istilah terlambat, Adam. Kita adik-beradik kan? Kami teman awak. Tak payah lari. Kita jalan sampai pusing Tasik ni sekalipun dah cukup untuk hari ni. Jom abang. Kalau abang sihat sikit, barulah kacak baca artis Korea abang cepat. Sampai ke checkpoint jembatan sana dulu. Nanti Cik Mila belanja mineral paling sejuk dalam dunia. Baiklah. Tasik ni dah jadi saksi kemalasan saya. Hari ni, Tasik ni akan jadi saksi perubahan saya. Jom. Kesihatan itu mahkota yang hanya dilihat oleh orang yang sakit. Dan saya hidup sehat. Dan saya baru sedar, mahkota saya sengit. Gaya hidup sehat, badan kita, badan cergas, minda cerdas, hidup berkualiti.